Drama Keluarga Itu merupakan sebuah drama arahan terbaru Erma Fatimah yang menyingkap kepincangan sebuah keluarga yang tampak sempurna di luar namun sebenarnya hampir berantakan. Kisah ini menelusuri kehidupan Iman dan isterinya Cempaka yang berdepan dengan pelbagai dugaan yang menguji kekuatan mereka sebagai sebuah keluarga. Sebagai seorang yang dihormati dalam dunia tahfiz, Iman bukan sahaja memikul tanggungjawab dalam komuniti, malah juga sebagai bapa kepada 4 anak iaitu Ansara, Anwari, Damiah dan Dini. Di mata masyarakat, Iman dikenali sebagai lelaki beriman dan penuh kebaikan. Namun dalam keluarganya, dia menyembunyikan rahsia yang hanya mereka saja tahu. Walaupun hidup dalam kemewahan, keluarga ini tidak mempunyai pegangan agama yang kukuh. Di sebalik kebahagiaan yang dipamerkan, mereka sebenarnya dihimpit pergelutan hidup yang menyesakkan. Setiap anak membawa kisah dan konflik tersendiri. Ansara, anak sulung yang berjaya dalam dunia perniagaan, berdepan dengan kehancuran rumah tangga apabila isterinya, Camelia, yang merupakan seorang mu'alaf, berpaling darinya. Anwari, anak kedua, tenggelam dalam hasad dengki sehingga menjauhkan diri daripada keluarga, buta terhadap kesetiaan isterinya Husna yang terus bertahan meskipun diabaikan. Damiah pula memilih untuk lari daripada belenggu keluarga demi kebebasan, tetapi akhirnya terjerumus dalam dunia yang lebih gelap dan trauma masa silam. Manakala si bongsu Dini yang mengidap autism dan tidak mengerti segala pergelutan keluarganya, hanya mampu bergantung pada Husna dan Damiah yang selalu berada di sisinya. Isteri Iman iaitu Cempaka yang baru mendekatkan diri dengan agama diuji hebat apabila Damiah disahkan hamil, menambah lagi luka dalam keluarganya. Anak-anak mereka mencari kebahagiaan masing-masing, namun sikap pilih kasih ibu dan ayah menyalakan api cemburu dan perpecahan dalam keluarga. Di sebalik segala kepahitan ini, masih adakah ruang untuk keluarga ini kembali bersatu atau semuanya telah hancur untuk diperbaiki? Di bawah arahan Erma Fatimah, naskah ini berani merungkai hipokrasi dan konflik dalaman keluarga yang sering disembunyikan demi menjaga nama baik. Keluarga Itu merupakan sebuah cerminan realiti yang wujud di sekeliling kita. Watak Iman yang dilakonkan oleh Rosyam Nur sangat kuat sebagai figura bapa yang dihormati masyarakat, tetapi pada masa yang sama menyimpan rahsia yang meruntuhkan institusi keluarganya sendiri. Konsep double life ini memberi dimensi menarik kepada karakter Iman, menjadikan penonton tertanya-tanya, adakah dia benar-benar seorang lelaki beriman atau sekadar bersembunyi di sebalik topeng agama. Keberanian drama ini menyentuh isu kehamilan luar nikah juga menambah elemen realistik yang jarang dipaparkan secara jujur. Secara keseluruhan, Keluarga Itu adalah satu kritikan sosial tentang bagaimana penampilan luar tidak selalu mencerminkan kebahagiaan sebenar. Ia mengingatkan penonton bahawa setiap keluarga punya rahsia dan luka tersendiri dan kadangkala kebahagiaan hanya mampu dicapai apabila semua pihak berani menghadapi kebenaran.